Weh, ada tahi gajah guys. Bestnya. Mancing kita. Joran. Kita nak pergi kebun. Hi, welcome back to K Channel. Hari ni kita pergi kebun je bersama bapak saya. Hai. Kita naik motor guys. Kita gangster. So ni bapak kita nak turunkan satu dekat sini. Ini belum kebun papa lagi. Kebun papa nanti depan lagi sikit. Bestnya kau dapat mandi sini. Jernih sana tu. Lepas tu dalam tu isi apa pa? Sawit? Sawit betul tu dekat ayam kita. Itu nak kena taruh ni. Takut lagi. Sabar jangan mandi dulu nak pergi kebun abah. Jangan mandi dulu, kita nak pergi kebun abah. Jangan basah. Aku kaki ada mah. Bukan apa mah. Ada ikan satu je tu. Itulah. Nak mancing lah. Jernih. Serangga. Serangga tu. Kita tak bawa apa-apa tolong jaga diri anda. Okey. Jangan pijak batang tu Rizky. Tu ada duri. Ini duri sawit Adik, kau ni kip. Lepas tu ikat kat situ apa? Sambung kita Adik pakai yang dalam plastik tu letak zip. Aduh lapis. Ni tak lepas lapis nanti nak tarik. Lapan. Semut benang. Ini nanti mantu ada ikan-ikan masuk tu. Ni lapis ni. Tu sambung ni. Alhamdulillah dia selalu guys. Alhamdulillah. Dah apa lagi? Masukkan dulu ni. Silubang. Ini potong je tak? Dulu dah masuk? Dah. Ambil tadi dekat dalam kotak tadi apa tu? Ikan tadi apa tu? Ayam ni masuk dalam tu. Oh tapi kan kita tengok kan dia ada pakai juga sawit kan? So, nak pegang ni nak makan dalam. Letak je kat air mengalir ke mana? Macam ni kita nak tengok. Nanti dua lah. Okay. Lepas tu nanti kita ikat je kat mana? Makan masuk dalam ni. Tangan kau masuk dalamnya. Sini. Semua kah? Yalah semua. Asking, I am asking. Astagfirullahaladzim. Dia geli sebenarnya. Ibu nak pegang, nak tak nak pegang. Hei. Kau tak payah mancing kalau ni tu nak pegang untuk anak. Tinggal je. Berapa banyak sikit je cukup ada bau-bau. Nina, tak ada biji sawit 1, 2. Sekejap bu. Dah. Mana biji sawit tadi? Tak ada pa. Semua kat sini dah potong ambil buah. Ada ayam. Tadi ada ayam. Mana dapat pisau? Wow, pisau tu kalau kena sikit ni. Mulut. Ya Allah, banyaknya ini. Apa tu rumput? Halo. Ikan makan ayam tu. Banyak ikan lah kat sini. Tak tahulah ikan apa yang diorang war-warkan tu. Dalam gila. Tengah-tengah tu biru-biru. Ya, Mami tak boleh masuk. Mami tak pandai berenang. Oh, sampai dia tenggelam pa? Quiet lah. Pengotor tu. Banyak ikan. Ikan belang-belang tu ikan apa pa? Tu nampak tu ikan banyak. Dah jom kita pergi kebun abah. Di balik tu tengok. Wah, derasnya air. Wah, dah lama tak datang sini. Semak sudah. Sama lah. Kita bukannya mancing laut. Wow. Buka lagi sini. Yelah, nampak tak? Quiet lah dik. Bak, mana tangkul kat sana tu? Dulu masa kecil suka mandi kat bawah tu. Sebelah sana pun ada juga. Paya besar. Deras ni.
Best ya. Sejuknya. Wah, budak-budak tengah cik cacing. Ini tengah buat batang mancing. Memang terbaik bapakku. Semoga syurga buatmu. Bestnya. So, anak-anak kecil sedang mencari cacing. Tak apalah, korang punya mata kail pun kecil kan? Putus tu. Tak, memang kecil. Cari lagi. Potong ni cacing banyak-banyak. Cacing. Oh, itulah tarik cacing. Pergi sangkal. Kau kuatlah sikit. Bijak lah dia. Mantap. Mantap. Ada kau? Alamak, dah masuk. Sangkal lagi. Angkul lah. Jadi badan dia putus. Putus dah. Oh, itu ketik cacing baru tahu aku sama hidup ni. Yang kita pula pergi cedok dekat tanah yang ni. Aduh. Weh, ada tarik gajah guys. Tarik gajah ada. Tarik cacing ada. Kat sana ada lembu. Tak sure lah nampak ke tak. Dekat dalam ladang tu lah ada lembu. Oh, dahsyat dah batang mancing kita. Joran. Korang, dia just makan umpan je. Tapi dia tak nak makan mata kail tu. Macam mana? Apa ujung sana? Pak. Tapi ikannya banyak. Kita orang memang nampak. Sebab dia jernih kan. Memang nampak ikannya banyak. Tapi dia tak nak makan. Kesabaran dia sangatlah tinggi ya. Dia selalu sabar guys. Ini pun masih bersabar lagi. Tak ada umpan lagi ke tak tu Rizky? Ini dah tak ada kesabaran. Ini dia lain pula. Dia kutip batu tu ha. Okay, ini lokasi kedua kita. Lokasi kedua kita. Yang first tadi masa letak tu ha. Warna hijau tu. Biasanya kalau mandi situ. Kan masuk ujung. Dia tak pandai berenang abang. Sebelah sana lagi besar. Nampak tak? Ui. Warna emas. Okey abang, angkat abang. Warna emas. Dia bela dia. Dia nak bela guys. Biar abang tangkap. Wafi, jangan picit. Nampaklah sama-sama. Ikan ni, warna emas. Lagi satu bang. Ada ke? Lagi satu tadi. Mana? Ada 4 ekor. Ni. Semua je. Kecilnya. Dah semua kan. Kenapa? Yang ni belum mana emas lagi. Lawa Wafi kan warna emas ni. Dia. Papa order batu nak buat jalan dah sampai. Thank you for watching. Kita dapat ikan dalam 4 ekor macam tu. Untuk diorang bela, tak boleh makan sebab kecil. So itu saja vlog kita untuk hari ni. Thank you for watching.